dia lepas buat usum, lepas buat usum, lagi buat usum dan lagi buat usum. Ya, alhamdulillah. Rezeki dikongsi sama-sama. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan ceria-ceria selalu. Alhamdulillah, hari ni hari Sabtu 15 hari bulan 8, jam dalam pukul 10.30 pagi. Ada rezeki saya dengan kawan-kawan untuk turun memancing. Okey, hari ini kita akan pergi ke satu destinasi yang lain pula, dengan rakan-rakan satu pengkalan saya, ke lokasi yang saya pun ada sekali lah sampai di tempat tu. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa yang telah sudi menonton video saya sebelum ni. Mohon maaf kalau ada tersalah cakap ke tersalah fakta. Seperti mana saya beritahu, itu adalah dari pengalaman saya sendiri. Okey, apa yang saya tahu saya akan beritahu lah. Di manakah lokasi kawasan tersebut? Okey, saya akan tunjukkan sikit. Itu dia. Okey, sini. Okey, saya akan zoom sikit. Okey, hari ni kita akan nampak. Mudah-mudahan nampak ini peta yang zoom jauh sudah. Ini dekat sikit. Ini peta pelabuhan. Okey, sekarang kita dekat sini. Tu dekat hijau tu. Okey, kita akan keluar kat sini. Sini keluar, sini ke utara. Okey. Sini ke selatan. Okey, kita akan melalui sebelah sini ni semua pelabuhan Kalau kita keluar nanti sebelah kiri pelabuhan. Ini pelabuhan utara. Okey, sampai sini masuk dalam pelabuhan selatan. Simpang ni terus ke Pulau Ketam. Okey, kita akan turun lagi, akan jumpa North Port. North Port sini sebelah sini semua pelabuhan. Sorry bukan North Port, West Port. Ini North Port. Ini West Port. Turun sampai sini. Okey, pintu gedung ni pintu gedung. Okey, ni pintu gedung. Okey. Yang sebelum ni kalau episod 5 saya akan keluar sini, saya akan dulu tu saya mancing dekat sini. Dumping area buang peluru. Okey, tapi kali ni saya akan turun dekat sini. Okey, pintu gedung dan berhenti di sini. Okey, bila berhenti di sini saya akan mancing di area sini. Kita nak panggil kawasan ni mungkin pintu gedung, Palu 1 ataupun area ke Kelanang. Tengok ini Pulau Keri inilah lokasi kita hari ini. Okey, kita kaedah ni hari mungkin kita monotok ataupun berhanyut. Kalau kita jumpa spot, jumpa lobok yang sesuai, kita akan bersauh. Itu kaedah kita ni hari. Dan apa yang menarik hari ni, kita akan turun bukan satu buah bot. Kita akan mancing dengan 3 buah bot sekali, dengan lebih kurang 11 orang pemancing. Semua otai-otai, semua terror semua. Okey, nanti insyaAllah kalau ada dia punya tips dari otai-otai tu, saya akan masukkan dalam video ni. So, jangan lupa tengok video ni nanti. Banyak tips yang berguna di otai-otai. Saya akan juga minta tips, sama-sama kita belajar nanti. Okey, sekarang saya baru sampai. Air pun baru nak masuk kat situ. Dekat sini kalau nak memancing, kita kena tengok jadual air. Kadang-kadang orang tak tanya kenapa nak tengok jadual air. Sebab kita parking boat ni, pengkalan ni bukannya terletak di tepi laut betul-betul. Kita masuk dalam sungai sini. So kita kena tunggu air masuk, baru kita boleh keluar. Okey, seperti yang saya cakap tadi, sepatutnya kita hari ni keluar 3 buah bot dengan 11 orang pemancing. Tapi sebuah bot tak dapat keluar, tak dapat menarik diri lah di atas sebab-sebab yang tak boleh dielakkan. Okey, so kita tinggal 2 bot saja ni hari dengan 8 player, 8 pemancing.
Okey, so sekarang dia nak pergi melawat bot yang satu lagi tu, nak mengenalkan siapa-siapa player dia. Okey, kita sana dia tengah sibuk tu. Tu dia player yang paling depan. Ini dia, ini ini Tekon Tozo. Nama dia Eli. Bagi salam sikit tu. Assalamualaikum semua. Okey, ni kali kita main kat Kelanang Alright. Okey, yang player yang kedua, Jijai. Jangan sibuk tu. Call. Okey, Jijai. Okey, ini dia. Siapa tak kenal ni? Versi 1, versi 2 ada. Ini dia. Jalan-jalan. Ijam, tipu Ijam. Terima kasih. Ini Ijam. Okey, ini yang lantai satu ni, Taiko besar ni. Kawan-kawan doakan ada rezeki dari. Itu dia kalau saya episod 1, episod 2 saya selalu sebut janggut inilah dia. Nampak janggut dah dia. Sekarang ni janggut sensitif ni time sekarang ni. Ni dia janggut, nama sebenar dia Sahali. Kita sebab dia berjanggut kita selalu panggil janggut. Okey? Tak. Okey, selamat. Selamat. Kelly. Harapan besar ni. Okey, Jai. Alright, kita jumpa di sebelah sana. Sekarang saya akan perkenalkan pula siapakah otai-otai Tozoho yang turun sama saya kali ni. Okay, memang hebat. Memang kira orang lama ni Bengkalan ni. Tak sabar rasa nak kenalkan dia orang. Saya pun rasa teruja sangat sebab dah lama tak dapat turun dengan tim-tim yang macam ni. Okay, inilah dia. Kawan-kawan semua, rakan-rakan semua, otai-otai Tozoho tempat saya ni. So yang pertama ni sebelah dia tu. Ni dia Wak Usup. Assalamualaikum. Kita cuba nasib hari ni. Rezeki terpulang kepada Allah lah. Alright, ini yang kedua yang tengah makan ni. Hai, halo. Okey. Yang belakang ni sama mencuba. Yang belakang ni dia otai Tozoho kita lagi. Ini Assalamualaikum. Palo kita hari ni palo. Itu dia Tuan Haji Roslan. Saya dengan Tuan Haji Roslan ni dah rasanya 4 tahun ataupun 5 tahun tak turun dengan dia. Okay, hari ni alhamdulillah ada rezeki kita turun. Sama juga dengan yang depan ni. Dengan Usup, dengan Abang Gamal pun dah 3-4 tahun tak turun sekali. Sebab apa? Masing-masing ada bot sendiri. So masing-masing ada komitmen sendiri. Dunia hari telah dirancang. Okey, kita dapatlah berkomplot. Okey, apa hasilnya nanti kita tengoklah. Tu dia nampaknya bot janggut dah boleh keluar. Simpang 4 tunggu sana. Alright. Okey, kita dah bergerakkan ya. Dah, semua kunci dah itu. Semua barang semua cukup. Peti ais. Okey. Peti sejuk tambahan. Lumayan dah dah kunci dah. Okey. Kita nak ambil satu lagi peti. Takut tak cukup. Takut tak cukup. Tak cukup apa? Tak cukup simpan ais. Okey, dibuat balik. Yang kuning tu. Tong ni besar, tong ni. Mudah-mudahan penuh. Mudah-mudahan penuh. Okey. Penuh yang ni. InsyaAllah. Dengan otak-otak tu semua ni. Tapi apa-apa pun kita serahkan pada rezeki lah. Okey, itu bukan kerja kita. Kita hanya berusaha je. Rezeki guys, kata orang usul. Okey, kita teruskan. Let's go. Sebelum ni kita berancang untuk pergi 3 buah bot, tapi satu bot tak dapat menghadirkan diri. Itulah dia. Tinggal seorang je. Dia punya rakan-rakan dalam begitu. Dia Wak Muji. Apa pesanan? Okey. Selamat pulang selamat. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, Wak. Jalan dulu. Dia. Okey, umpan kita dah sampai. Woi, banyak sungguh.
Oh, dia melekat, dia melekat. Tak nak turun. Tak nak turun. 15 ekor. Oh, dia umpan killer kita hari ni. Okay, sekarang kita berhenti sekali lagi untuk bahagikan umpan pada pot janggut Haji belum dah Malaysia. Okay, kita dalam proses bukaran umpan Nanti dah. Okey, sekarang kita dah sampai di depan pintu gedung di ujung Westport. Okey, sebelum ni kalau di episod 5 saya ada ceritakan ombak pintu gedung. Ni hari kita jumpa ombak pintu gedung. Alun dia cukup kuat. Inilah rupa dia. Ini baru dekat dalam, belum dekat luar sana lagi. Inilah rupa. Okey, alhamdulillah kita pun dah sampai ke destinasi. Okey, kita akan beritahu dulu pagi ni. Macam ni ya, kalau kita nak mencari lubuk ikan spot yang tak kita mati ni bukannya mudah, pusing carinya. Haji hari ni memandu dengan cemerlang selama dia potong ombak. Okey, belakang sana rupanya orang janggut pun telah menurunkan bot turunkan taunya. Okey. Kita sambung sebentar lagi kita nak menurunkan pancing. Alhamdulillah kita telah pun bersahur, dah selamat bersahur. Pancing-pancing pun semua dah diturunkan sudah dari barisan hadapan. Okey, yang sebelah kiri ni yang Abang Kamal kita 2 biji menggunakan bangla. Okey bang, macam mana harapan bang? Cerah ke gelap? Belum tahu lagi. Alright, tu dia. Belum ada lagi. Tengah nak cari lesen, masing-masing cari lesen. Okey, sebelah kanan, tengah. Tu dia usup. Usup kita. Push. Lain macam usup. Ada ke? Harapan apa? Harapan. Harapan ikan besar. Okey, harapan besar. Okey, yang belakang ni. Di sebelah saya ni Tuan Haji Roslan kita. Okey Haji. Mana Haji? Okey, jigging. Ni Haji special sikit. Dia bawa jig satu. Dia layan jigging. Tu dia. Okey, mudah-mudahan kita ada hasil nanti. Okey, di belakang. Ni sebelah kanan ni Haji punya lagi. Saya kontrol belakang dengan Haji. Ni saya punya 2 biji. Dah siap dilaburkan. Okey, kita tunggu siapa yang dapat lesen yang pertama hari ni. Nampaknya lesen memang dibagi sifu dulu. Tu dia sifu kita. Ramai ni sifu. Okey. Kita keluar rezeki pertama. Mesti mau naik. Tangguh ah? Tangguh. Baru lah boleh keluar tangguh. Oh, bukan. Mesti mau. Tengok apa ikannya. Dia putih-putih. Oh, terus. Lajunya ambillah gambar sikit dari sini. Nampak. Alhamdulillah. Tu dia. Okey. Puas tolong. Okey, lesen. Tahniah. Tu dia. Ada ke tak ada lesennya? Mana dia? Ada ke tak ada? Ada tak? Ada tak? Ada lesen Tu dia.
Lesen. 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 Alhamdulillah dapat lesen. Hari dah hampir tinggi sekarang. Setakat ni baru saja berjaya menaikkan 2 ekor ikan. Okey, kita masih menunggu. Tapi itu baru permulaan lah. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang pelapun pagi. Okay. Cuaca hari ni hujan, mendung, gerimis. Keadaan ombak pun boleh tahan juga, beralun-alun. Okay. Kita masih lagi menunggu hasil-hasil yang kita akan bawa pulang jika ada rezeki. Tapi setakat ni saya nak cakap lah, biasalah kan. Itu dia untuk hari kita, masih lagi usaha. Ji, jangan Ji, apa komen Ji? Ada harapan Ji? Ada. Okey. Belum time lagi. Alright. Ya. Tu yang depan tu. Okey. Usuk kita dah ramai. Okey bang, semua okey ha? Okey. Okey, KO. Okey KO ha. Oh lama. Jangan ada masa lagi, Okey. Tu dia Wak Usop. Hari ni dia suka gembira ha. Lepas satu dia. Dah lepas gembira. satu. Dah lepas satu ekor, lepas satu. Dah lepas satu ekor. Aman. Tu dia nampak bayang dah. Okey. Ikan jiji. Merah jenak darat. Oh dia. Oh tanya. Oh lama. Okey. Tu dia. Alhamdulillah. Tu rezeki lah. Dah lama. Tu dia kapal lalu ngam-ngam depan kepala. Lepas Wak Usop dan lagi Wak Usop. Ya, alhamdulillah. Rezeki dikongsi sama-sama. Okey. Mana dia? InsyaAllah. Ni merah. Bagus. Ikan merah. Betul lah. Itulah jadi harapannya kan. Mana dia? Oh dia mana? Dia. Oh, jenak lagi. Alah, tidak. Jenak okeylah, boleh dah. Lagi. Okey. Alhamdulillah. Tanah. Hari dah menyekat hari. Nampaknya semua kita punya player kepenatan hidup. Okey, sekarang tibalah masanya untuk kita pulang.
setelah hampir dekat nak 24 jam kita di laut, perjalanan kita tak seindah tak selancar yang kita rancangkan. Okey, seperti yang kita tahu, bot rakan kita mengalami masalah enjin 3-4 kali berhenti. Lepas tu di waktu malam pula, semasa kami monotok, kami terpisah. Seorang tak ke mana, seorang tak ke mana. Dan yang paling suka sikit, dalam waktu pagi, dalam pukul 3-4 pagi, kita telah dilanda ribut. Okey, hujan agak kuat, ribut petir pun ada. Dan kita bertahan di sini. Ya, alhamdulillah kita selamat. Dan kita dapat tahu juga, kita dapat call yang kawan kita tu janggut, dia telah masuk ke dalam pelabuhan balik semula lah. Dia telah mancing di dalam sana. Okey, akhir kata saya mohon maaf kalau ada salah silap. Okey, kita akan berjumpa di lain kali. Sebelum tu saya nak minta Sifu semua bagi ucapan sikit. Okey, Sifu, Sup, apa cerita? Alhamdulillah bagi saya untuk hari semalam tadi 4 ekor ikan. Alright. Walaupun tak berapa. Okey. Bagaimanapun sebab cuaca tak begitu mengizinkan. Jadi kami reda lah dengan apa yang ada. Okey. Dan apa yang kami terima, dan ucapan kami pertama sekali ialah jagalah keselamatan anda bila di laut. Alhamdulillah. Okey bang, cakap sesuatu bang. Alhamdulillah, terima kasih. Kita akan jumpa lagi next time. Alright. Okey. Haji, dia nak tutup ni Haji, nak balik ni. Cakap sikit Haji. Alhamdulillah. Trip kali ni Paloh. Halo Walaupun kena hujan, kena angin, tapi hasil okey lah, boleh lah. Okey, berkenaan hasil kita hari ni, nak cakap tak memperansangkan, okey jugalah, ada hasilnya. Nanti saya bagi gambar juga. Itu macam saya kata, itu semua rezeki. Yang penting kita semua selamat. Okey, kita jumpa lagi. Okey, bye-bye.